Kita warnakan rambut selain inai. Dengar baik-baik. Apabila dibenarkan kita dye rambut, tukar warna rambut, jangan kita fikir yang halal hanya inai. Salah. Yang sebenarnya boleh dengan apa jua dye. Dengan syarat dia tidak najis dan tidak menegah daripada air sampai kepada batang rambut. Dye itu makna pewarna. Inai itu khusus, dye itu umum khusus. Faham? Jadi kalau kita nak warnakan rambut, boleh dengan macam-macam jenis dye. Sama ada dye itu dakwat yang jenis bahan kimia, atau dye itu adalah daripada inai, jadi tumbuh-tumbuhan. Okey? Bukan wajib daun inai saja. Dye yang biasa tak boleh. Boleh, janji halal. Lagu mana yang halal? Dye-dye yang halal walaupun buat daripada bahan kimia. Lepas pada kita warnakan rambut gini, ini sehelai rambut, kita tarik tangan pada batang rambut gini. Ni sehelai rambut kita buat gini di rambut, tarik. Kalau dye yang halal, lepas kita bilah, kita tarik ini licin. Rambut kita licin. Maknanya kita mandi junub sah. Kalau dye yang tidak halal, bila kita tarik ini dia sangkut tangan. Melekat-lekat. Bermakna ada jirin daripada dye melekat pada batang rambut. Dia menjadi manik min wusul ma ilal udwi, menghalang daripada air mandi junub sampai kepada batang rambut. Jelas tak lagi? Okey?